Satu rumah saya 2.4 juta. Okey. Satu lagi kereta Mercedes AMG 54 kopi. GLE Oh, GLE yang besar. yang besar tu, tapi kopi 800,000. Saya adalah orang kedua dekat Malaysia pakai. Dia baru keluar. Satu bos Mercedes, nombor 2 kereta saya dapat pakai. Ui, model baru masuk. Baru masuk Malaysia. Orang nombor 2 dekat Malaysia pakai. Masa tu seronok lah. Wah, best lah pakai. Tapi masa tu bila jatuh, benda tu semua jadi beban. Ya. Tengoklah seronok masa tu kan. Tapi jadi beban. Jadi hutang. Allahu Akbar. Oh, ya. Setiap bulan saya nak kena bayar rumah. Daripada 7,000 naik ke 8,000, naik ke 9,800 bulan nak kena bayar rumah. Kereta 9,800 bulan nak kena bayar. Tanya ada duit, okey. Ya. Jadi bila dah say drop jatuh apa semua, benda tu jadi beban. Dan ramai orang tak tahu, bila kita beli kereta, harga hari ni kita beli baru, esok dah nama kita, harga dah murah dah, kadang-kadang sampai separuh harga. Betul. Dan bila selagi kita ada hutang dengan bank, kita jual balik atau kena tarik, dia tak ikut harga hutang kita ada berapa, Dia sangkut hutang lah. harga market. Ya. Beli kereta mesti 800,000. Ya. Tak ada duit dah nak bayar, nak kena jual harga 350,000. Allah. Hutang ada 600,000. So kalau saya jual pun ada 300,000 lagi hutang. Oh, sakit dah. Allah dah. Drop jadi 300. Drop. Baru berapa tahun pakai? 2020, 2021 saya jual kereta tu pada tahun 2023. 2-3 tahun je pakai. 2022, 2023. 2 tahun lah. 2 tahun lah. Dia 300,000. 360,000 sebab dia kategori dinosaur. Dia bukan dia panggil dinosaur ni kereta yang mewah, Orang tapi tak orang beli. tak nak beli. Faham. So tu pengajaran saya. Jadi seksa. Sangkut hutang lah. Sangkut hutang. Jadi seronok zaman tu, seronok, puas lah, kepuasan. Tapi itulah kalau orang tanya balik, saya ingat lagi abang saya tanya, ni berapa minyak kan kereta kan 4cc kan. Ya, 4.0. 4.0. Abang saya tanyalah, ni minyak ni mahal tak pakai? Lepas tu kan zaman orang kata macam kita dah spend kereta macam tu kan, jadi kita memang tak fikirlah pasal minyak. Faham, tak rasa lah mahal. Sebab tak kita ada rasa duit lah mahal. Sebab tu betul lah kalau orang kata, bukan nak sokong kan, macam PMX kan, dia buat macam kota untuk minyak. Ya. Sebab memang dalam keadaan yang kita dalam keadaan susah struggle, ada je yang orang senang. Jadi dia orang memang sebenarnya ramai je yang tak fikir pun pasal minyak apa semua. Tapi bila kita struggle tu susah ni, kita faham dah. Ya. Isi satu tank 200 dengan 400, tak ada beza pun untuk orang ada duit. Faham.